Saya dah sampai kedai ikan. Okay, ni kedai ikan ni guys. Banyak. Ni dia saya beli makanan kura-kura, tapi saya beli ikan tadi. Ni guys. Kura-kura tu kat mana? Kita boleh tahan besar juga. Sekarang dulu kecil tapi sekarang boleh tahan besar juga. Ini beli kata guys. Ini bahagian bertipis-tipis ni. Dilarang sentuh selawasi anak anda. Sebenarnya agak lebih menarik perhatian saya akuarium ni. Tu manjanya ni kata rumah Syahdu. Ni rumah tu simpan macam atas tu. Oi, letak ikan. Ini guys. Ni telaga tu. Ni asmun. Tapi saya ada nampak yang mana tau tu. Ni bahagian gapi-gapi. Sebelian ni juga RM3 guys. Sebenarnya saya beli ikan Oscar. Saya beli 2 sebab nak cover. Yang mati. Pasal hari tu mati guys. Oscar bandar bodi. Tadi nak beli kecil. Kecil ingat ni. Kita gebak dia dah restock dah. Itu tak ada guys. Habis dah itu guys. Ni baby flower hall. Ada bulan bapak dia. Pun mahal juga. Tapi flower hall tadi mahal lagi guys. Pun tapi dia butterfly. Ni Shiruki apa tu ni. Saya beli ni juga. Orang kata senang benda. Itu angelfish. Ini saya tunggu-tunggu ni guys. Ni glowfish. Ni koi. Kenapa mahal guys? Sebab ni dia dah boleh tahan soil juga. Ada kelah belu ni. Cantik lah. Ni untuk geng gas. Ni untuk geng aquascape. Aquascape guys ni. Glowfish macam-macam colour guys. Saya dapat nak makan aku kurus beli ikan. Ini koi buat tak tahu koi tu. Sebab ni saya tengok harga semua dia. Yang ni pun ada koi. Saya tahu koi apa ni. Ni kayu untuk ikan ni guys. Ni saya boson ni 28. Ni MSL. Ni ada sawuk ni. Okey. Ni ulat guys. Ini apa nama panggil ni? Oksigen filter guys. Ni semua ni. Kenapa filter ni penting? Sebab dia nak bagi sedut air sambil dia bagi wave guys. Jadi jom kita nak bayar guys. Ni dengan ikan kita beli tadi. Okay ni guys ikannya. Oscar dengan tilapia guys. Ni saya akan buat video kesudahannya. Saya akan unboxing guys nanti. Jadi makanan kura-kuranya kecil tapi ikan yang banyak. Tak apalah guys. Itu saya tengok dia kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang kena tengok part 2 nya. Okay, bye.